Outfit dah on lah. Tapi bau, tak vibe langsung. Kita ada satu bauan yang memang sesuai sangat untuk Chinese New Year. Tak kisah lelaki, perempuan, semua boleh pakai. Ini buah oren. Rasa dia masam. Yang ini pula, after oren. Bau dia korang akan dapat ke arah bauan fresh, spicy dan juga citrus. Jadi, siapa yang pakai after oren ni, korang akan dapat bauan-bauan ke arah fresh oren punya bau. Ibarat macam korang tengah mandi dekat dalam kolam fresh oren. Perfume ni akan bagikan korang vibe yang segar sepanjang masa. Boleh pakai indoor dan juga outdoor. Lelaki perempuan boleh pakai. Dan yang paling menarik sekali, perfume ni tinggal belakang tau. Sesuai sangat-sangat untuk korang pakai pergi open house Chinese New Year ataupun korang nak pergi gathering, sebab bau dia memang mudah sangat untuk korang dapat komplimen, mudah sangat untuk orang attract, mudah untuk diterima. Limau bagi tuah. After oren ni akan bagi korang satu aura. Buah oren ni sangat-sangat banyak. Tapi perfume after oren dah tak banyak. Kalau korang nak dapatkan, boleh tekan beg kuning dekat bawah sekarang. Dah, saya nak makan dulu. Jangan lupa tekan tau.